Dia musim sekarang tu, musim sekarang ni fitnah datang bertubi-tubi. Tak kira siapa, orang miskin, orang kaya apa semua akan datang fitnah macam-macam. Yang baik, orang baik pun kena fitnah, orang jahat pun lagi kena fitnah. Jadi kalau tuan-tuan nak hindarkan benda-benda fitnah berlaku, tuan-tuan kena amal amalan ini setiap lepas sembahyang 7 kali. Iaitu tuan baca suratul Quraisy, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tuan-tuan baca dia sebanyak 7 kali setiap lepas sembahyang. Lepas baca dan angkat tangan doa, ya Allahku, aku mohon padamu jauhkan aku daripada fitnah manusia dan juga fitnah jin tuan semua, dan juga fitnah yang dilakukan oleh syaitan. Kita mohon pada Allah Taala agar Allah hindarkan segala-galanya tuan semua. Kerana syaitan ni jahat, dia pergi hasut orang tu supaya dia fitnah kita. Kalau jin dia jahat juga, ada yang dia jahat, maka jin tersebut akan fitnah. Dia hasut orang tu supaya orang tu fitnah pada kita. InsyaAllah, atau lagi manusia, dan manusia akan selalu lakukan fitnah kat kita. Jadi insyaAllah dengan amalan-amalan ini anda terhindar dari fitnah dalam kehidupan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.